علم إبراهيم الحكمة علمنا فهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengerusi ahli kegiatan puasa Ashabul Fadilah Tuan Imam Bilal dan Siap, seterusnya yang bahagia dan Datuk Datin-datin para ilmuwan, sediakawan, ahli-ahli profesional yang dimuliakan para asyraf, habaib, sahadat, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah rahimahullah. Pagi ini tajuk kuliah kita ialah Al-Quran Kompas Insan. Jadi demikian, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, dapat kiranya kita ada satu orang satu mushaf untuk kita melihat akan kompas tersebut. Kita mulakan dengan mohon keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca buku kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi saya tengok ramai jemaah tengah ni hilang daripada tepi, kosong tengah ni. Dia rahmat dalam majlis ilmu, dia turun di tengah-tengah ni. Dia bukan turun tepi-tepi tu. Silalah mai duduk tengah-tengah ni. Silakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kecuali yang kena cari dinding, yang tak payah cari dinding, mainlah duduk tengah-tengah. Kerana apa? Itu adab kita tuntut ilmu. Ibu saya pesan, dia kata kembalinya majlis ilmu akan adabnya. Hari ini kita dalam majlis ilmu bukan tak ada adab, ada, tapi kurang. Dan bagaimana kita nak dapat keberkatan dalam ilmu. Ilmu ni ada barakah dia. Kerana itu ada satu hadis kata Nabi, man amila bima alima 'allama Allah Ta'ala lahu ma la ya'lam. Atau kama qala, ada mata-mata yang lain lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepadanya apa-apa yang dia tidak tahu. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran Kompas Insan. Kita terus masuk kepada isi dia dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam, qiyamul lail tadi, dalam solat subuh tadi. Kita akan jumpa ada satu ayat. Ayat itu ayat permintaan.
Ayat itu ayat dampaan. Ayat itu ayat berkehendak akan makhluk sesuatu daripada Tuhan. Itulah ayat yang ke-6. Penjelasan kepada permintaan tersebut adalah ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ke-6 itu. Kita bacalah tadi, ya. Jadi kita tak tahu, tak basmalah dah, kita baca terus saja. Muka surat 1, ya, Suratul Fatihah, ayat ke-6, kumpulan surah Makkiyah. Kita baca beramai-ramai, 1, 2, baca. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah ihdina. Ihdina ini adalah satu permintaan, fi'alul amr. Kalau fi'alul amr itu kata perintah, tapi siapalah kita nak memerintah Tuhan? Bahasa yang kita guna di sini ialah satu harapan dari seorang hamba. Dia sebut kepada Tuhannya, ihdina. Dia seorang ke, dia ramai-ramai ke, dia mesti sebut ihdina. Dia solat seorang, bukan jadi imam pun, dia tak boleh baca ihdini, dia kena baca ihdina. Tiada satu qiraat pun yang baca ihdini, walau qiraat itu qiraat syadz. Qiraat ini banyak yang diketahui duduk dalam kumpulan yang sahih ada 20, ya, 20. Pertama disebut Al-Ashrul Kubra. Kita beri yang kecil dulu, Al-Ashrul Sughra dan Al-Ashrul Kubra. Pagi ini kita nak ambil lagi barakah. Apa dia? Dalam sesuatu majlis ilmu mesti ada 3 rukun dia, ada 3 pilar, ya? Ada 3 perkara penting yang menjadi sendi dia. Pertama dipanggil talaqi, kedua musyafahah, ketiga talqin. Yang dikatakan talaqi itu ialah hadirnya penyampai ilmu, tempat ilmu itu diajar. Mudah faham, macam tu yang mudah. Jadi penyampai ilmu itu wujud secara fizikal, bukan hologram, bukan rakaman video, bukan rakaman dari apa-apa juga, bukan online. Walaupun pagi ini kita ada online, dia hadir tempatnya hari ini. Surau kita ni lah, hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua, dia kena ada yang disebut sebagai musyafahah. Musyafahah adalah ulangan daripada apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu. Siapa yang ajar kaedah ni? Adakah kaedah ni kita reka-reka ulama kita pandai-pandai buat kan? Bukan. Kaedah ini diajar Allah kepada Jibril dan diperintah oleh Allah kepada Jibril Al-Amin alaihi salam untuk ajar Nabi kita kaedah yang sama. Karena itu Nabi dipeluk oleh Jibril, ya, dan Jibril kata, Iqra ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, read Muhammad, repeat, ulang lagi. Kaedah dia yang ketiga disebut talqin. Talqin ini bukan talqin jenazah tu. Talqin jenazah tu bab lain. Talqin di sini ialah kaedah terima ilmu. Guru sampaikan secara fizikal, murid ambil secara fizikal di tempat yang sama. Tiada perantara, tak ada penutup,
tak ada penghalang, tak ada pembidang. Itulah 3 perkara yang mesti ada jika nak barakah. Ilmu dapat, tapi barakah tak ada kalau tiada cukup 3 perkara ini. Maka mari kita ulang balik yang disebut tadi. Kerana nak dapatkan barakah musyafahah, kita ulang ramai-ramai. Kita sebut ya, talaqi, talaqi, musyafahah, musyafahah, talqi, talqi. Inilah kaedah yang diperturunkan dari bacaan Al-Quran, ya. Inilah kaedah yang diperturunkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cara berriwayah. Berriwayah ni hanya dia baca saja, tak ada huraian. Baca Quran pun sama, dia baca depan guru dia ulangkan balik, guru dia betulkan, ya, sampai dia terima satu ijazah. Mesti wujud ijazah itu, mesti ada. Itu dinamakan sanad. Sanad itulah memelihara agama. Kitab ni bisu, wallahi kitab ni bisu. Ada siapa-siapa di rumah dia Quran dia keluar suara? Tak ada. Dalam satu peperangan ada orang mengambil tombak dan cucuk Quran lalu diulang, ya. Maka dia kata nahnu ma'al Quran, ya, kami ni dengan Quran, dia awis Quran, Quran jelas. Waktu itulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang syahid semalam, ya, yang syahid semalam pada tahun 40 Hijrah yang lalu, kerana ditetap oleh seorang penghafaz Quran, guru Quran yang hebat, alim Quran, jadi duta Quran zaman Sayyidina Umar ke Mesir. Namanya Abdul Rahman Ibn Murjam Al-Muradi, la'natullahi alaihi. Hati-hati. Hari ini Quran dibaca dan diriwayatkan oleh macam-macam orang, tapi kita nak periwayatan yang betul dan tepat. Kita tak mahu datang daripada puak-puak Khawarij, ya. Ada tak lagi Khawarij hari ini? Ada, jadi neo Khawarij, modern dah Khawarij tu, nampak profesional sangat-sangat, ya. Kita pun selalu terseliling dan mengikutnya. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya sungguh bahawa tempat ini, surau yang mulia ini, tidak terpengaruh dengan ajaran tersebut. Sangat-sangat bahaya. Saya beri bimbang generasi masa depan, dan saya tak cakap kepada orang lain. Hatta anak saya sendiri hampir-hampir pernah terjebak, dikesan oleh anak-anak murid saya juga. Mereka lah yang nasihatkan semula, Ustaz begini. Saya pun sempatlah selamatkan dia. Alhamdulillah, baliklah dia ke jalan yang betul. Hati-hati. Maka secara berriwayat itu dia berlaku ikut saja. Contohnya dalam Quran, guru dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia kena ikut bibir dia, ikut makharijul huruf, ikut lidahnya, ikut kadar harakatnya. Kalau dia dengung, tak dengung. Kalau dimuncul mulut, dimuncul, kalau tak dimuncul, jangan dimuncul. Itu berriwayat. Kalau hadis dia sekadar guru dia kata, contohnya haddatsana an Uyainah, dia pun ikut haddatsana an Uyainah, sampailah dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sampai teks hadis itu, ya. Dia boleh dapat keseluruhan riwayat,
kitab hadis Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Muwatta, Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Syafi'i, boleh. Tapi dia tak faham satu hal pun. Dia kena datang balik dengan gurunya untuk ambil bidirayah. Bidirayah ni guru dia akan terang maksud hadis ini begini, maksud kalimah ni begini. Bukan maksud kalimah tu dia buka kamus. Bukan. Sangat bahaya hari ini. Pengalaman saya mengaji dalam kejahilan saya, satu ketika di Turki, ketika saya ambil sanad hadis, maka para pelajar kita di Turki dia beritahu, Ustaz, ada satu orang profesor nak jumpa Ustaz. Dia kenal Ustaz. Ustaz kenal tak dia? Saya kata nama apa? Dia pun beritahu nama. Saya pun kenal. Saya kata kenal sangat. Lamanya tak jumpa. Kawan baik itu. Ringkas kisah dipertemukan kami juga. Dalam perbualan kami mesra lama tak jumpa. Dia tanya, kita buat apa Syekh kat sini? Saya beritahu, anak datang sini, majulah Prof. Saya kata, ambil sanad hadis lagi. Tak cukup-cukup lagi mengaji. Dia senyum sambil geleng-geleng kepala. Itulah sahabat kita. Jadi saya pun sambung ayat. Saya kata lain-lain tak Prof. Walaupun dia tu kawan baik, kita kena hormat gelaran salutasi yang diberi pada dia. Bukan senang nak dapat. Dia kata malu dengan kita. Kita apa malu Prof. Semua sanad kita ahli dah dapat kan? Ya, sesuai lah jadi pakar hadis di sebuah universiti ternama di Malaysia ni. Lalu dia kata pada saya, astagfirullah, anak ni satu sanad hadis pun tak ada. Saya bila dia dengar dia sebut begitu, saya ingat dia gurau. Saya kata baiklah, tawaduk sangat. Kita kawan-kawan nampak ni bukan kita kenal. Dia suruh dia serius. Dia kata suruh saya satu sanad hadis pun tak ada. Saya terbeliak mata tengok dia. Saya kata macam mana Prof jadi pakar hadis? Macam mana Prof buat hadis? Prof mengaji dengan siapa? Ambil agama dengan siapa? Faham macam mana? Oh, dia kata sanad tu kitab tu lah. Bukan. Kitab tu kita baca, kita faham sendiri. Kita baca huraian pun kita faham sendiri lah. Maksud untuk kita faham tu tak kena. Tak kena. Perkataan qatala dalam Quran, yaqtulu dalam Quran, qatlatan, bukan maksud bunuh semua. Bukan maksud bunuh dalam arti kata matikan. Bukan. Ada perkataan qatla di situ maksudnya apa? Perang. Ada perkataan qatla maksudnya lawan. Perkataan fitnah, bukan semua maksud fitnah macam kita faham bahasa kita fitnah, bukan. Ada fitnah maksudnya apa? Syirik. Itulah disebut al-fitnatu asyaddu. Satu ayat lagi, al-fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Itu adalah syirik. Alhamdulillah. Ya, bukan fitnah yang kita kata tuduh-tuduh ni. Bukan. Sangat bahaya. Jadinya saya di situlah saya terdetiklah bagaimana kualiti orang yang ada PhD hadis di Malaysia ni. Kadang sampai sanggup tanya, awak ada PhD? Saya pula hari ini beritahu anak-anak murid saya, jika dia tanya, awak ada PhD, awak jawab balik, awak ada sanad tidak? Kalau awak ada sanad hadis, bawa sanad tu sekarang, tunjuk awak ambil buku awak nama apa, buku atas buku awak nama apa, atasnya nama apa, atas lagi nama apa. Bukan bawa datang kertas PhD dengan kuasa senat dengan ini membesarkan bahawa dia melepasi segala apa-apa. Bukan. Bahaya agama untuk orang yang hurai apabila dia dah rasa ego dengan ilmu. Siapa contoh paling mudah kita faham? Iblis yang dilaknat Allah. Iblis suka faham sendiri-sendiri. Iblis tak nak tanya Allah
betul tak cara aku faham ni? Ambillah iktibar. Quran hari ini kompas insan. Inilah cara belajar. Syarahnya panjang hingga kadang-kadang audience, listener, ya, pendengar, penuntut ilmu, student kata keluar tajuk tadi hijau lagi. Wallahi tak pernah hijau pun. Kerana kita telah diajar dalam satu sistem yang dicipta oleh Rothschild dan keluarganya, schooling system. Dengan schooling system tu mengaji silibus saja, tak boleh keluar daripada ni. Cukup. Bahkan diberitahu bukan diorang ni nak jadi pensyarah universiti pun nak bagi lepas peperiksaan ni je. Itulah jadi hari ini ilmu ada had dia. Sekadar tu je berti kita. Tak boleh pergi jauh orang. Macam Rasul ajar sahabat ajar tabi'in ajar tabi'ut tabi'in ajar ulama zaman salaf 300 tahun selepas Nabi. Lepas itu zaman khalaf masih lagi hebat, mutaakhirin ini disekat-sekat. Hadirin hadirat rahimahullah, dalam dewan salat ini dan mendengar ini, orang bijak-bijak, orang pintar-pintar, orang ada hikmah, yang orang putih sebut wise people, orang yang berpengetahuan sempurna. Apa Quran sebut? Ulul albab. Ulul albab, orang yang mempunyai kefahaman penuh. Dia akan tanya, ya macam ni tak aku faham? Ya, kalau itu iblis menggunakan logika yang disebut sebagai kias iblis. Apa logika iblis? Masakan aku bersih sujud pada makhluk, itu logika iblis. Apa iblis dialog dengan Allah? Kalau adakah hingga Allah Ta'ala tanya, di mana akan tasjud? Ya? For what reason you don't want to go to Eden? Is beyond him. Kenapa? Kau beritahu iblis dengan bangga begitu, I am much more better than him. You created him from fire. You created him from clay, dust. You created him from fire. I am much more better than him. Itulah ia dalam pikiran iblis. Lagi satu iblis kata, ya kenapa aku kena sujud dengan hamba, sedangkan aku hanya nak sujud pada engkau. Persoalan iblis ini mempersoalkan kredibiliti yang maha agung, seolah-olah di situ iblis nak beritahu engkau tak tahu mengalah hamba-hamba. Perangai iblis ini membawa murka Allah yang amat dahsyat. Mula-mula Allah hukumkan dia ingkar. Allah kata Allah, he refused. Iblis lawan lagi. Wastakbara, kata Allah, sekarang ni is too arrogant. Engkau melampau sangat iblis. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia kafir, kufur, keluar daripada rahmat Allah. Tuan-tuan boleh rujuk nanti ayat yang ke-34 dari suratul Baqarah. Kita balik ayat tadi. Ayat 6 ni, ihdina. Walau seorang baca kena sebut itu, tunjukkan kepada kami jalan yang betul. Oh Allah, guide us to the right path. Ya, al-mustaqim, bukannya lurus. Al-mustaqim maksudnya jalan orang yang pertama tepat, betul, dan kedua berkekalan betul. Waktu bilang betul. Dan yang ketiga tidak ubah akan betulnya itu. Walaupun banyak pagi ini kita mudah tinggalnya. Ayat ihdinas siratal mustaqim ini diulang baca dalam solat 7 kali. 7 kali Ustaz, 7 ayat ini diulang-ulang. Berapa kali kita baca? 17 kali kalau tak musafir. Mari kita bilang betul dah 17. Maghrib semalam 3, Isya 4, 7 dah. Baik. Kemudian subuh ni, subuh 2, 9. Ya. Campur lagi dengan Zuhur 4, campur lagi dengan Asar 4.
Jadi 17 kali ulang ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang cuba menyesatkan umat Islam, dia punya argumentasi lain pula. Dia kata umat Islam sekarang ini tak duduk pada jalan yang betul kan, kerana hari-hari kita ihdinas siratal mustaqim. Tuan-puan, hari ini saya straightforward. Nak gurau-gurau tu kurang sikit hari ini. Semalam saya banyak gurau tuan-tuan. Hari ini kita nak bagi straightforward je. Tajuk dia besar, Al-Quran, Kompas, Insan. Bimbang juga Kompas ni. Ya, hari ini Kompas orang guna GPS. Ya, GPS stand for guna pun sesat. Jaga elok. Lalu belakang rumah orang, nampak dia orang mandi tu. Padahal nak pergi surau masjid mudah je pun, ya, bagi susah boleh. Kadang-kadang dia suruh kita pergi buat U-turn, tak payah buat U-turn pun. Jadi jaga-jaga. Wallahi kitab ini tak akan pernah bagi kita sesat. Apa kata orang yang anti-Islam tadi? Dia kata orang Islam tengok 17 kali duk minta, tak dapat lagi lah tu. Itu argumentasi mereka. Karena kita yang kata cerdik ni pun boleh mengikut kebodohan mereka. Kenapa? Sebab itu ibu saya pesan. Ibu saya mengaji sistem Rothschild tak tinggi lah, ya, mengaji dekat darjah 6 ya. Penilaian darjah 5 dapat 4A 1B. Lahir ibu saya tahun 1959 ya. Tetapi kata-kata dia diambil oleh seorang rektor universiti dan diucap di hadapan seluruh ahli akademik. Ibu saya kata, jangan jadi cerdik sampai orang tak boleh menumpang cerdik itu. Jangan jadi bodoh sampai nak diajar pun tak boleh sebab bodoh teruk sangat. Ya? Jangan rebus tak empuk, bakar tak hapus, dekat tak makan. Jangan. Saya punya rektor, Datuk Profesor Haji Muhammad Adnan Isman selalu tanya, Mak Enta dah cakap apa? Mak Enta dah cakap lagi apa lagi? Saya beritahu, ni ayat mak saya untuk didik kami. Kasar ni, Datuk, dia kata, tak apa kasar pun, nanti saya tahu nak lembutkan. Dia ambillah ayat itu, dia tukar di hadapan seluruh ahli akademik yang berjumlah 500 orang lebih, bodoh auditorium. Dia kata, kita jadi orang pintar, orang cerdik ni, hati-hati. Kadang-kadang tak jumpa bodohnya di mana. Ramai ahli akademik kena cong sistem cepat kaya semua tu ya. Profesor universiti datang bertepuk kepala depan saya, kena tipu dengan kuantum mental 500,000. Ya, kata cerdik sangat. Ada ahli akademik pandai, mati lemas sebab apa? Tak tipu renang. Kata cerdik sangat, renang tak tipu. Tapi yang selamat dalam kes itu adalah pendayung sampan yang tak mengaji sekolah mana pun, tapi hari-hari dia berenang. Betul banyak orang. Ini nisbah ilmu dengan kita. Jangan ada satu pun nak sombong, kerana itu iblis. Allah terus keluar daripada rahmatnya karena kesombongannya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ketika kita minta kompas kehidupan, tunjuk kepada kami jalan yang betul-betul benar. Ya, ayat 8, ayat 7 itu uraian jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Quran cerita dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kita tak nak uraian tu. Ya, itu uraian dia. Saya nak masuk terus surah sebelah. Surah Al-Baqarah. Betul, tengok ayat 2. Tengok tu ayat 2. Ketika kita minta tunjuk kami jalan yang benar, Allah jawab, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah dia kata Allah, ya, Al-Kitab. Dzalika artinya itu. Bukan ini, ada setengah terjemahan dia tulis ini. Tak betul. Yang betul itu. Kita kena tanya dia juga, kenapa begitu tulis ini? Ada sebab apa, alasan
tafsir lain kan dalam bahasa Arab bagi terjemah zalika bermakna hada. Zalika maksudnya that, not this, ya. Inilah dia kata apa? Zalikal kitab, tu yang kamu nak tengok ada di Rab kamu, yang dibaca oleh sahabat kamu, yang dibaca oleh tuan imam kita tadi, yang diperdengarkan di radio TV, yang kadang digantung di rumah-rumah kita, ayat-ayat Quran. Gantunglah, tak ada masalah pun. Ada orang tanya hukum gantung ayat Quran. Saya jawab dari guru saya, dia kata harus gantung, ya. Nah, ada masalah apa? Para sahabat ukir Quran di mana? Di Jabal Uhud. Mana ustaz? Ya, kawasan tu baru dibuka semula. Saya pergi baru ni, ya, bawa jemaah pergi, tapi tak ramai nak ikut sebab kena jalan jauh sikit lah. Masuk dalam kawasan Uhud. Uhud tuan, panjang dia 7 km, lebar dia 3 km, tinggi dia 1.01 km, isi batu dia 21 km3. Siapa solat jenazah dapat pahala sebesar 21 km3 isi batunya akan gunung Uhud. Solat jenazah, ikut jenazah tu pergi ke kebumian sampai disemadikan, ya. Kita pun bersurah lepas itu nak baca talqin, bacalah. Nak doakan jenazah, silakan. Nabi memang doakan si mati. Itu tiada syak dan tiada ragu-ragu lagi dah. Kita buat begitu dapat 2 qirat. Qirat itu adalah ukuran nilai 2 isi batu emas sebesar, seluas, sebanyak gunung Uhud. Perkataan qirat diambil oleh orang Arab untuk menilai emas, disebut karat. 24 karat, 22 karat, 18 karat dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, bersama ni kita berhenti ya. Jalan lagi boleh. Baik, saya ikut perintah. Ayat yang kedua itu kata Allah, kitab tu kitab apa? Inilah kitab la raiba fihi. There is no doubt in that holy book. Tak ada ragu. Apa yang ragu bagi tahu? Ya. Huda, jadi petunjuk kepada fil muttaqin, bagi orang bertakwa. Mimbar kita ni di belakang mimbar. Siapa yang khutbah di sini, khatib tu tak akan pernah gagal menyebut ittaqullah. Jika khatib itu tuan-tuan tak dengar sebut ittaqullah, tuan-tuan sila bangun, itu masa underdog juga. Kan orang saya sebut itu jam juga bangun. Bangun pergi dekat khatib ni, beritahu dia khatib tak sebut satu rukun tadi ittaqullah. Ulang balik khutbah ni. Tidak semua tak sah. Kalau solat Jumaat, ya, kalau solat Jumaat memerlukan sahnya 2 khutbah, baru sah solat Jumaat 2 rakaat. Tak sah khutbah tu, tak sah solat Jumaat, ya, kena ulang solat Jumaat, ulang lagi. Kalau dah terlepas dah, sampai masuk minggu depan baru sedar kata tak sah, kena qada Jumaat. Kena qada, jangan buat main-main, ya. Ini hukum, bukan bapa kita punya buat hukum, bukan. Allah punya hukum. Nabi tukang sampai, media bawa mandat Nabi siapa dia? Jibril tu guru dia. Kita ikut. Kerana itu cerita tentang mengimani sesuatu perkara, nothing to do with our intellectual. Ya, mari kita ulang sebut iman tu apa dia iman? Ikut saya ya. Ikut saya. Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu ialah benarkan dengan hati. Kita sebutlah hati, bahasanya qalbu, jantung. Ya, kat sini iman. Tak cukup. Kena iqrar, amantu billah
Aku dah beriman dengan Allah, aku beriman dengan kitab ni, aku beriman dengan hari akhirat. Tak cukup, kena bukti dengan perbuatan. Kata kita orang beriman. Contoh, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan, adalah dia bercakap benda baik-baik ya. Kalau tak ada aw liyasmut, ataupun dia sungguh-sungguh duduk diam. Orang tanya kenapa kau diam ni? Tak ada benda baik nak cakap. Kalau aku cakap juga jadi tak senonoh, jadi diam. Itu orang beriman. Ayyuminu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena buat baik dengan jiran dia. Jirannya, jangan sakiti jiran dia. Jangan parking kereta sampai hadang jiran dia keluar. Jangan buang sampah masuk kawasan jiran dia. Kalau kucing, jangan suruh kucing tu berak di rumah jiran dia. Dahsyat. Kucing ada orang tak mana, tak pernah selesai tu. Saya pernah sebut dalam radio IKIM. Saya kata, kucing pun masuk radio IKIM. Punya tak senonoh, berdalih banyak lagi boleh bincang. Dia bincang kucing dalam radio IKIM. Ya, dengan jiran cukup jaga tidak. Itu siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ya, hadirin rahimakumullah. Seterusnya, dah kita pegang dah, orang bertakwa, inilah rujukannya. Ya, mimbar itu akan pesan takwa. Khutbah raya pun dia akan pesan takwa. Maka takwa itu tak mau beraya pagi ini. Kita nak tanya apa kompas kita. Kita nak tanya macam mana nak urus hutang piutang. Kita kata apa? Quran apa? Quran cerita tentang hutang piutang. Ini kitab ritual saja. Maka silalah buka hari ini contohnya ya. Buka surah yang ke-48. Kita buka muka surah 48. Buka ayat ke-282. Ayat paling panjang sekali. Tuan-tuan sejuk lah. Sejuk tutup ekor. Tak pun tutup kipas. Tengok dulu. Dah dibuka ekor, dihantam ke kipas lagi. Kemudian makmur Malaysia ni. Macam mana Palestin tu kan? Sedang sejuk sekarang ni, Palestin sedang sejuk. Ya, sihat. Allah Ta'ala saja yang maha menolong. Kita tak mampu. Kita tolong apa yang kita boleh tolong. Boykot tetap boykot. Tuan-tuan yang harus sokong. Hak mana ada pilihan, pilihlah. Tak ada pilihan, boykot. Budak dah. Baik, cuba tengok ayat tu. Ayat ni cerita tentang penyediaan dokumentasi proses hutang piutang. Transaksi hutang piutang kena ikut agreement ni. Quran ni usia dia 1459 tahun. Main ke mana pula Ustaz? 1459. Saya ambil kira dari saat dia mula, detik dia mula diturunkan, iaitu 13 tahun di Makkah. Campur sekarang ni 1446 Nabi Hijrah. Ya, jadi 1459 usia Quran. Okey. Bila ilmu keuangan di universiti itu keluar? Bila pengamalan sistem keuangan dibuat kuasa? Banding tengok siapa lagi tua. Tengok Quran kata apa. Bagi kita baca sikit. Ambil barakah. Jadi 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca terus. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayn. Tapi idza tadayantum bidayn ila
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Kat situ ada kata takwa. Ada lagi tu, waliyattaqillah, hendaklah kamu semua bertakwa pada Allah. Cuba tengok ayat itu. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu artinya dia telah beriman. Jangan bertepi terjemah orang-orang beriman dia telah beriman. Telah itu hilang kenapa? Itu fi'lul madhi itu, past tense. Dia kena sebut, ya, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza, apabila telah itu belum berlaku, tetapi apabila telah berlaku satu kesepakatan tak berlaku lagi. Tapi bila benda itu telah berlaku, saya tak nak susun bagi bahasa Melayu ni faham macam mana. Dia ada id dengan idza, ya. Id itu telah berlaku yang dah lepas. Idza telah berlaku tapi belum lagi. Jangan nak faham. Idza ni kita beritahu kumpulan kompak contohnya. Bila pengantin telah letakkan kaki di tanah, dia buka pintu, pak saja kaki di tanah, ke depan seperti kompak. Pengantin sampai lagi? Tak sampai lagi. Tapi pengantin tu tidak ada kaki, kompak terus. Itu membawa maksud idza. Il tadi pengantin letak kaki, kompak pun dah main terus. Itu lain. Jadi bila kamu dah sepakat untuk buat satu tadayan tu, proses hutang piutang sesama kamu, satu transaksi, seorang jadi penghutang, seorang jadi pemiutang, ya. Penghutang tu penghutang, dia ambil hutang. Pemiutang pemberi hutang, ya, money lender, ya, dengan borrower. Jadi hadirin rahimakumullah, dia berlaku proses tu, bidainin, dengan apa saja jenis hutang. Hutang apa pun, beli rumah, beli kereta, beli tanah, ya. Kecuali ada 6 barang ribawi. Apa dia 6 barang ribawi? Mudah jadi riba. Emas, perak, gandum, bali, kurma, garam. 6 barang ni yang apa main, ya. Silap transaksi terus jadi riba, terus jadi riba. Yang apa main? Macam kias kita sembelih binatang, silap sembelihnya tuan, tak kena cara sembelih, tak ikut rukun sembelih, terus jadi makan, pakai tak boleh makan. Maka kamu buat transaksi ni, kata Allah, sampai satu tempoh, ila ajal musamma. Tempoh tu kamu bagi nama, kamu tetapkan 20 bulan, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 99 tahun. Faktubu, kamu kena tulis. Tu, kamu kena tulis. Kampung kita, tu jual beli tanah, tulis lah. Tak ayah kita tu hilang beberapa tanah dulu, tulis lah. Tak tulis. Tak tulis. Jangankan kata orang lain, Tok Wan saya, Tok Guru tu, ya, dia tanah dia tu dia beri pajak kat seorang kawannya. Duit tak ada, susah bagi duit. Okey, engkau usahakan tanah ni selama berapa tahun. Habis tanah ni kau usaha, kau setuju dengan harga pajakan ni, engkau nak nak balik. Tuan-tuan, sekian lama berlalu, Tok Wan saya pun pergi nak balik. Selesai lah. Oh, dia kata tak boleh, tanah ni jadi hak kurang, gerak di tangan aku. Ringkas cerita, masuk mahkamah, kata, ya. Jadi hakim tanya, tanah ni siapa punya? Tok Wan cerita saya, dia pun kata saya. Baik, kenapa awak kata awak punya? Saya nama dan langgaran. Tok Wan ni kata pula, tak, saya punya, saya dah beli tanah ni. Dia pusing ayat pajak tu, dia dah beli dah. Hakim tahu trik-trik ni, bukan dia bawa anak pun jadi hakim. Dia tanya satu soalan, siapa bayar hasil tanah? Orang kena bagi hasil. Siapa bayar cukai tanah? Cukai siapa bayar? Ya, land tax siapa bayar? Tok Wan dia kata, yang ada saya yang bayar. Terus dia jatuh hukum, tanah ni milik dia.
lagi belikan dia. Cukup dah tempoh. Dalam mahkamah ni dia ada hutang-hutang alam. Dia ada jadi lawyer buruk dia punya tanah. Dah selesai okay. Kita tulis, tak tulis. Tak tulis. Kadang-kadang tulis pun atas kertas, ya, yang kertas tu balik kita selit bawah atap. Hujan turun lebat sikit bocor, kertas tu lepas tu pergi, nak beritahu token. Token mau angkat balik lah kita punya barang. Mana dia punya surat? Oh, kita punya surat sudah rosak. You mesti ada suratnya. Tak, you surat rosak. Kita tak boleh ganti. You punya barang tak punya. Habis itu tentulah. Ya, ini lakonan cerita depan Quran, ini bukan cerita bohong. Cerita yang hari ini kita kena ada balik apa yang Quran bagi bantuan. Maka kata Allah, kamu kena tulis. Boleh tak kita tulis pandai-pandai? Panggil guru sejarah, dia pandai karang, kita buat satu sayembara hutang. Tak boleh. Kata Allah, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Hendaklah dia yang menjadi tukang tulis hutang di kalangan kamu. Ya, satu grup bagi hutang, satu grup terima hutang, dia kena tulis katib, ya, tukang tulis tu, ya, penyedia dokumen tu, dan juga custodian of document provider dan sebagainya tu. Bila adi, dia kena ada satu ilmu yang mana ilmu itu menjamin keadilan. Siapa dia? Lawyer. Itu hari saya di CGC. Tajuk dia lain lah. Cuma saya tanya, tuan-tuan ni Corporate Guarantee Corporation ni apa? Credit Guarantee Corporation, dia bagi kredit ke orang. Ada perjanjian? Ada. Sebab apa perjanjian? Yang orang kata dia Ustaz dia. Saya tanya dia, tuan yang buat perjanjian ni ngaji apa background? Saya mengaji law Ustaz. Oh, okey, betul lah, ya. Law chambering lah, chambering sama, okey, betul lah. Ya. Expert dalam apa? Commercial law, Ustaz. Elok nampak dan perjanjian dia kata. Wala ya'ba katibun, dan janganlah. Ya'ba ni maksudnya ya'ba tu apa tadi yang iblis tadi tu, apa wastakbara. Ya. Janganlah menolak atau mengingkari akan tukang tulis itu. Ayat tuba, malaikat dia menulis kama allamahullah, seperti yang Tuhan ajar dia mesti buat perjanjian. Jangan mereka-reka yang lebih. Falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq, dan hendaklah ditulis dan dibagi satu pendetilan daripada apa yang ditulis dalam perjanjian itu dengan benar. Wal yattaqillah rabbah. Ayat sebab kita bersama. Ingat kata Allah, dalam setiap proses hidup kamu, aku beritahu kamu satu benda, bertakwalah Tuhan kamu Allah. Kamu mesti bertakwa. Ya. Wala yabkhasbu syai'a, jangan duduk sembunyi, duduk tak tahu cerita, tak tahu tulis yang tak boleh. Tulis bagi terang. Hatta sen-sen dia pun kena tulis bagi betul-betul. Hadirin rahimakumullah. Ini dia. Ya. Asyik tuan-tuan. Ini baru satu. Saya tak mau beralihnya 732 orang pun. Hadirin rahimakumullah. Baik, kita bercakap tentang garanti pula. Ya. Boleh tak janjian tak ada garanti? Oh, tak boleh. Yang Quran kata apa? Tuan-tuan bilang 6 baris sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan gerakkan tangan pergi lupa waqaf jin tu. Waqaf jaiz, harus berhenti. Dan kita baca potongan ayat ini. Jom, 1, 2, baca terus. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah perjanjian ini disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Huraian dan syarah dalam tafsir, baca betul-betul. Saksi itu saksi yang boleh menggantikan, menjamin dan mengesahkan segala apa yang berlaku dengan nilai daripada perjanjian itu. Bukan takkan saya tengok sakat saksinya. Tak boleh, itu tak cukup syarat. Syarat dan saksi itu ada boleh ganti balik. Sanggup kan saksi sebelah pemberi, saksi sebelah penerima. Sambung. Kalau tak ada 2 lelaki nak buat apa? Sambung. Bismillah, sambung. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. Maka jika tak dapat kamu datangkan dua laki-laki, bagi setiap laki-laki yang kamu tak boleh datangkan itu, ya mesti kamu datangkan dua perempuan. Satu cara terjemah, satu lagi ialah bawa mai juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan, bagi gantikan hak laki-laki tak boleh mai itu. Yang mana perempuan itu bukan sebarang-sebarang perempuan, mimman tardawna minasyuhada, yang boleh dia redha, dia setuju dan untuk bagi penyaksian, dan dia kena jaga penyaksian tersebut. Sebab apa? Sambung. Antadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Kut-kutlah seorang dia lupa. Dia kata, bila masa aku duduk satu perjanjian ni, seorang lagi akan ingatkan dia. Fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Seorang lagi akan kata, apa pula dia buat mamai lupa. Hari itu orang sign dengan aku, tak cukup sign, aku cop dia bila. Ya, depan Komisioner Forward itu hari kita sign. Oh, ingat dah. Tu. Ni Quran cerita lama dah. Hadirin rahimakumullah, saya nak lompat-lompat masa ya. Wala tas'alu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan kamu jangan duduk rasa malah boleh, rasa jemu, rasa tak larat lah nak boleh perjanjian ni, banyak sangat tak boleh. Saghiran kecil ke, atau kabiran besar ke, ila ajali, hingga sampai satu tempoh ada kamu kena tulis. Sebab zalikum aqsat, yang demikian itu lebih saksama. Satu adil lain atau saksama ni lain pak. Saksama ni ialah dua-dua pihak dijamin hak-hak mereka. Tak boleh kata adil itu puaskan sebelah pihak saja, sebelah pihak lagi tak ada layak. Tak boleh. Dia mesti dua-dua. Indallah, di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih diyakini, lebih betul, lebih tepat, lebih kena, lebih selesa, lebih kukuh untuk penyaksian. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin rahimahumullah, di hujung ayat, ya, di hujung ayat kita ambil kataan wala yudhar. Satu dua baca. Wala yudhar katibun wala syahid. Dan kamu jangan mengancam, menakut-nakutkan, memudaratkan tukang tulis itu sebab dia tulis betul, dan orang yang bagi garanti, saksi, jangan betul. Sebab wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu buat juga, maka hukum perbuatan kamu itu dosa, kata fasik. Jangan. Wattaqullah, dia sekali lagi iman, buat kerja pun takwa pada Allah. Wa yu'allimukumullah, yang ajar semua ni tentang kompas kehidupan, tata cara, SOP, segala bagainya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap sesuatu alim. Dia maha tahu. Tak usahlah memandai lebih kepada Allah. Hadirin rahimahumullah, ini satu contoh daripada sekian yang banyak yang kita akan cari. Buka lagi. Tuan-tuan, sikit saja. Sikit lah, memang di 10 lagi. Dan sikit sebab kes ni, kes untuk clear rumah tangga sampai Ramadan, ragu kepala clear rumah tangga. Kita nak puasa untuk tak aman. Ni ada satu bantuan dalam ni. Hadirin rahimahumullah, cerita tentang suami isteri ni kadang-kadang dia macam-macam. Tak kena ni, tak kena, ya.
Dia duduk dalam suratul Nisa. Maka apabila tak kenal, kadang-kadang kita geram dekat isteri kita. Kita kata, macam-macam lah. Allah Subhanahu Wa Taala tegur orang lelaki suami yang bercakap macam tu kepada isteri dia. Jangan, Allah tak lagi. Ya. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kamu tak suka apa yang isteri kamu tu nak buat itu ini. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang demikian itu baik untuk kamu. Ya. Kadang-kadang kamu suka, tapi benda itu tak baik untuk kamu. Maka janganlah, kata Allah. Ya. Saat saya cari jumpa lah. Tak jumpa, tak apa. Cari boleh. Jadi hadirin rahimakumullah, hari ini kalau kita tengok, baru-baru saya ke pejabat agama Islam satu daerah. Saya tanya, kes apa paling banyak? Kes paling banyak kes cerai, Ustaz. Kes cerai, baik. Apa yang menyebabkan cerai? Si isteri datang mengadu suami dia masuk bilik air tak flush. Lepas suami dia masuk, dia pun masuk tengok-tengok submarine Kelangkung. Dari awal kahwin sampai 6 bulan ni, isteri dia kata perangai suami dia tak berubah. Jadi penyelesaian dia apa? Cerai. Itu dia senang. Takkan macam tu jalannya. Buka lagi file kes apa? Cerai lagi. Apa dia pula? Si suami mengadu. Mengadu apa? Dulu waktu kawan isteri dia nak kentut, lari jauh-jauh. Lari isteri dia nak kentut, pulang selimut terus. Jadi dia tak selesa dengan perlakuan isteri dia. Dia kata tak hormat kat dia. Saya tu minta cerai. Kan kita lagi buka file apa pula? Si isteri pergi mengadu dekat qadhi. Suami saya, dia kalau nak guna ubat gigi, dia picit tengah-tengah. Saya, tuan qadhi, ubat gigi saya picit pada hujung ke hujung. Hitam qadhi. Isteri tahu tak kes lain dan orang lain lah. Ya. Jadi ni hadirin rahimahumullah, itu dia yang duduk berlaku. Ya, adakah kita tak ada jalan penyelesaian dalam Quran ini? Ada, ya, ada. Tapi kita tak jumpa. Sebab apa kita tak jumpa? Kita tak baca Quran. Jika kita baca Quran elok-elok, kita akan jumpa lah, ya, akan pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mubarak. Muka surat 80 ayat 19. Muka surat 80 ayat 19. Ya. Ini bagi masalah rumah tangga yang anu-hani macam-macam. Okey. Baca fa'in karihtumuhu. Dua baris daripada bawah. Okey. Rasa macam tak apa kena baca kat situ. Ambil dekat wa'ashiruhunna. Okey, jadi satu dua baca. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Hendaklah kamu bergaul dengan isteri, iaitu mereka semua perempuan itu bil ma'ruf, dengan baik. Ini panduan orang lelaki, kompas kehidupan insan. Orang lelaki ini dia ada kasar, ya. Tetapi lelaki pun ada lembut juga. Lembut ni banyak bahagian. Lembut kalau melayan isteri dengan baik, itulah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kamu rasa tak sukalah dengan mereka, nanti kata Allah, fa asa an takrahu syai'an, kerana yang kamu tak suka tu dia sesuatu itu baik untuk kamu, wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira,
sedangkan Allah nak jadikan dalam rumah tangga kamu itu kebaikan yang sangat banyak. Wallahu a'lam. Saya berjering-jering ni kalau berhenti. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, inilah dia Quran. Aku tengok sikit ya, penyusuan dalam ni macam-macam ini, teknologi dalam ni, bab benih yang baik dalam ni, nak hasilkan tanaman elok dalam ni, makanan yang bagus dalam ni, semua dalam ni. Mudah-mudahan Allah didik kita, Allah bagi kepada kita kebaikan yang banyak atas niat kita untuk nak jadikan sentiasa Quran itu rujukan sepanjang kehidupan kita. Tuan-tuan ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak-banyak, ujung rambut sampai ujung kaki, kesudian duduk dalam taman surga ini. Saya doa karya surau kita yang lestari, yang lestari, yang kondisif ini, yang sangat selesa ini, Allah kurniakan Lailatul Qadar pada tahun ini dan setiap tahun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Munzil Al-Quran, Ya Akram Al-Akramin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berdoa dari surau Setia Al-Mukarrabin ala impian ini, Ya Allah. Ada yang meletakkan kalimah Al-Muqarrabin itu, Ya Allah, tentu dia tahu akan maksudnya. Kerana Muqarrabin artinya orang-orang yang sangat dekat duduknya denganmu, Ya Allah. Jadikan kami antara insan yang semua kami buat tujuannya mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Yang kami selalu dengar orang sebut taqarrub ila Allah. Barulah kami tahu taqarrub ila Allah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, kalau manusia suka akan manusia yang lain, dia akan pergi duduk dekat dan mendekati. Kerana seorang anak rindu, cinta, suka yang amat dengan ibunya, dia ingin duduk dekat dan tidak mahu menjauhi ibunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merayu denganmu, Ya Allah. Terima amalan seluruh jemaah surau Al-Mukarrabin ini, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu adakah kami akan bertemu dengan Ramadan akan datang ataupun tidak. Maha tahu hanya Engkau, Ya Allah. Dalam ilmu-Mu, Ya Allah, tiada siapa pun boleh melampau dari pengetahuan-Mu. Ya Akram Al-Akramin, kami berdosa, Ya Allah. Tiada hamba-Mu yang berani berdiri di hadapan-Mu menyatakan bahawa tak pernah dia silap dalam hidupnya. Kalau dia ego sedemikian, tentu Kau akan rebahkan keegoannya. Kau pasti perintah malaikat buka seluruh kitab amalannya. Setiap helai disemak dan dibicarakan. Ya Allah, kami tidak sanggup seperti sang ego itu, Ya Allah. Kami malu dan kami takut dengan-Mu, Ya Allah. Tangan yang sedang kami tadahkan ini, cukuplah kalau tangan ini berbicara. Tiada ruang di bumi
ini yang kami sambut tunggu akan kami berlari kerana malu, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Agung, ya Allah, tutuplah aib kami ini dengan sebaik-baik tutupan. Sembunyikan aib kami dengan sebaik-baik sembunyian, ya Allah. Allahumma ya sattarul uyub, ustur uyubana bisutrikal jamil. Wahai Tuhan yang menutupkan segala keaiban, tutuplah aib kami dengan sebaik-baik tutupan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdosa dengan ibu kami, ya Allah. Kami berdosa dengan mak kami, ya Allah. Kami berdosa dengan ummi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merayu denganmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa itu, ya Allah, demi Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, kami memohon, merayu, meminta agar Engkau ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Itulah satu-satunya ibu yang kami telah tumpang rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Ampunkanlah ibu kami, ya Allah, yang kami masih ingat bagaimana lembut suara ibu memanggil kami bersahur. Apabila tiba petang pula dia memanggil lagi untuk berbuka, tak pernah diterkip-terkip kami, walau saat teramat akal kami dengan ibu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ibu, ya Allah, yang kami selepas menumpang rahimnya 9 bulan 10 hari, dia sudi lahirkan kami, ya Allah. Lahirkan kami dengan sempurna, lahirkan kami dengan terbaik. Tetapi di saat itulah, ya Allah, ibu terkoyak kulitnya, terbelah isinya, bersimbah darah ibu, putus urat sarafnya, berselisih tulang temulangnya, darahnya bersimbah ke bumi-Mu, ya Allah. Dia menjerit sakit kerana tidak tahan dengan dahsyatnya derita ibu lahirkan anak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, demi Ramadan yang berbaki, hanya tinggal lagi 7 hari, ya Allah. Ampunkan ibu, ampunkan ibu yang kami minum susu dari tubuhnya sendiri. Ampunkan ibu yang kami nyenyak di dalam dekapannya, ya Allah. Ratusan mungkin kami tidak ingat, ya Allah. Ratusan kali kami kenyang dalam rahim ibu, ya Allah. Itulah pelukannya, rahim yang di luar itu pelukan ibu, ciumannya dan jagaannya, ya Allah. Ya Allah, ibu tak pernah merungut pun hingga akhir hayatnya, ya Allah. Kerana dia tahu ini perintah-Mu, kamilah yang lupa perintah-Mu terhadap kami pula untuk ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu, ya Allah, yang kami rindu masakannya Ramadan ini, yang kami rindu segala persiapan yang selalu dibuat ibu Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami, ya Allah, lelaki yang dibinkan dan dibintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami, ya Allah, guru pertama yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah kami, ya Allah, dia mencari rezeki-Mu siang malam pagi petang, tak peduli dicaci maki, dihina, disindir, ya Allah. Yang dia tahu anak-anaknya wajib dibesarkan, ya Allah. Bertambah-tambah dahsyat ayah mencari rezeki-Mu, ya Allah, untuk mencukupkan segala keperluan di dapur ibu
dan gembiranya sang ayah lihat anaknya berlari-lari dengan pakaian barunya. Ya Allah, demi rahmat-Mu yang melimpah ruah, ampunkan ayah kami, ampunkan ibu kami ya Allah, dua wali-wali keramat-Mu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami andai kami pernah tertinggi suara di hadapan dua wali keramat-Mu yang ajarkan kami bertutur dan bicara. Ampunkan kami ya Allah andai kami pernah melawan kata, tiada mahu mendengar nasihat dari sang ibu dan ayah ya Allah, yang telah korbankan banyak masa mereka untuk besarkan kami ya Allah. Andai kami pernah bermasa muka, menjebih bibir, menunjukkan perilaku biadab seorang anak ya Allah, Kau turunkan rahmat-Mu melimpah ruah ya Allah. Ampunkan kami, ampunkan ibu seampun-ampunnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merayu dengan-Mu. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, ampunkan dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi yang tiada dapat hadirkan diri, kami titipkan permintaan daripada-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan disakiti seluruh jemaah kami ini ya Allah. Jangan dikenakan azab yang tidak mampu dia tanggung ya Allah. Jangan ya Allah kami merayu dengan-Mu dimalukan mereka hanya kerana mereka tidak menyempurnakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ramadan semakin berlalu. Kalaulah dia itu seorang manusia, tentu dia melambai setiap petang bahawa dia akan pergi belayar seterusnya, jumpa lagi di tahun hadapan. Itu pun ya Allah telah Kau panjangkan umur kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang memperuntukkan Ramadan sebagai suatu hadiah daripada-Mu buat umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, janganlah ya Allah Kau haramkan kami syafaat baginda ya Allah. Ya Allah, kami merayu sungguh-sungguh, izinkan kami memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami pucuk tangannya, izinkan kami pucuk dahinya, izinkan kami peluk tubuhnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami dengan baginda. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar ikhlas, benar-benar jujur, benar-benar tulus dalam beribadah kepada-Mu. Rabbana ya Allah, kami merayu kurniakan Lailatul Qadar kepada mereka yang memakmurkan majlis ilmu pagi ini ya Allah. Begitu juga dengan semua yang punya harapan untuk beribadah dalam Lailatul Qadar ya Allah. Tolonglah ya Allah, perkenankan hajat kami ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, ya Kiram ya Allah, ya Akramal Akramin, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rahimakumullah, yang para kebani cukuplah menjarahi markas Quran Pagi yang dinamakan guru saya Markazul Ja'fari di Quran Karim. Maka aktiviti kami social obligation, pendidikan percuma kerana belajar harian YB yang besar. Jadi aktiviti kewangan kami
jalan adalah sedikit jualan ataupun di luar sana. Untuk lebih tahu, tanyalah di luar sana. Hari ini petugas kami pemberi khidmat nama Ishaq yang tawar satu offer luar biasa kepada para tetamu Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaatnya dan banyak produk yang luar biasa. 2 hari lepas kita menyampaikan 2 lagi lembaga regulatori ubat negara, sekarang nama dia program farmasi negara bersama kepada tuan. Pengarah dia pun turut membeli sama. Mudah-mudahan dapat berakan. Saya susun 10 jari. Ampun maaf jika ada rezeki jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.